Sains Proses Skill, Tingkatan 5, Bab 7, Cahaya dan Optik. Mari kita lihat soalan kertas 2, bahagian C. Ini merupakan soalan 11 yang wajib dijawab oleh murid dalam kertas peperiksaan sijil pelajaran Malaysia SPM, dengan jumlah markah ialah 10. Mari kita kaji soalan dalam bab ini. Baca pernyataan yang diberikan. Juan Hong memegang cermin mata datuknya dan mendapati imej yang dilihat melalui cermin mata tersebut adalah dibesarkan. Beliau juga mendapati bahawa kanta cermin mata datuknya adalah tebal. Berdasarkan situasi itu, rancangkan satu eksperimen dengan menggunakan kanta cembung, skrin putih dan radas lain di makmal untuk mengkaji kesan ketebalan kanta terhadap panjang fokus. Perancangan anda hendaklah merangkumi aspek-aspek berikut. A. Tujuan eksperimen. B. Hipotesis. C. Nyatakan pemboleh ubah seperti pemboleh ubah dimanipulasikan dan pemboleh ubah bergerak balas. D. Bahan dan radas. E. Terangkan bagaimana anda mengawal pemboleh ubah dimanipulasikan. F. Lakarkan rajah berlabel bagi menunjukkan situasi DE. Kamu perlu peka terhadap markah yang telah diberikan untuk setiap soalan ini. Soalan A. Mengkehendaki kamu menyatakan tujuan bagi eksperimen yang dilakukan. Tujuan eksperimen ini adalah untuk mengkaji kesan ketebalan kanta terhadap panjang fokus. Soalan D. Meminta kamu menulis hipotesis bagi eksperimen ini. Cadangan hipotesis ialah apabila ketebalan kanta bertambah, panjang fokus berkurang. Soalan C. Nyatakan pemboleh ubah. 1. Pemboleh ubah dimanipulasikan ialah ketebalan kanta. 2. Pemboleh ubah bergerak balas ialah panjang fokus. Soalan D. Nyatakan bahan dan radas. Untuk pengetahuan kamu, beberapa radas dan bahan telah diberikan dalam teks soalan seperti berikut. Kamu perlu salin semula dan nyatakan satu atau dua bahan dan radas lain yang tidak dinyatakan tetapi digunakan dalam eksperimen ini. Sebagai contoh pemegang kanta dan pembaris. Jawapan bagi soalan D ialah kanta cembung, skrin putih, pemegang kanta dan pembaris. Soalan E. Terangkan bagaimana anda mengawal pemboleh ubah dimanipulasikan. Berdasarkan jawapan soalan C, pemboleh ubah dimanipulasikan ialah ketebalan kanta. Oleh itu, jawapan bagi soalan E ialah menggunakan kanta-kanta dengan ketebalan yang berbeza. Soalan F. Lakarkan rajah berlabel bagi menunjukkan situasi DE. Berikut ialah contoh lakaran rajah bagi eksperimen ini. Pastikan lakaran kamu ini mempunyai label yang betul seperti kanta cembung, pemegang kanta, skirin putih dan objek jauh.